tidak mempunyai pembayar. Wah, sangat pandai. Tepuk tangan untuk Syafi. Baiklah, lepas kita dah belajar tentang melafazkan slogan ni, jadi cikgu nak beralih kepada aktiviti yang kedua. Okey, baiklah, cuba tengok belakang Kak Pita. Kita ada apa kat situ? Contoh slogan. Pandai. Baiklah, contoh slogan ni, hari ni cikgu akan nak ajar macam mana kita nak melakukan slogan pula. Tadi kita dah belajar melafazkan, jadi kali ni kita belajar melakukan slogan. Okey, sebelum itu, mari kita dengar lagu slogan. Mari. Okey, kita akan menggunakan slogan, irama slogan Pak Pandey. Jadi pada kali ini kita menyanyikan sama-sama slogan Pak Pandey ni mengikut lirik yang asal terlebih dahulu. Cikgu minta nanti kita nyanyi sama-sama ya? Boleh. Jom biarkan Ya. Pandai, pandai, wahai Pak Pandey, mari bicara cantik cincin, gunung tikus dibela, habis pada tergadai, dengan gelagat dada, sedang bertelanjang, dengan burung di langit, bayang dicurahkan. Baiklah, dapat tak murid-murid? Sebelum tu kan ada perkataan yang macam kurang baik kan kat situ. Itu bukan sengaja dia letak lirik macam tu. Sebab slogan ni antara ciri lainnya adalah untuk menyampaikan sindiran. Macam tu lah. Okey, seterusnya sebab tu dia nak terancam. Macam tu lah. Kita boleh sekali, cikgu nak awak semua yang nyanyi sendiri, cikgu tak melakukan. Okey. 1, 2, mula. murid-murid, jom biarkan slogan hadir. Pandai, pandai, wahai Pak Pandey, mari bicara cantik cincin, gunung tikus dibela, habis pada tergadai, dengan gelagat dada,
Okey, sabar Okey. Apa Nasha? Baiklah. Okey, wakil kumpulan tu macam mana cikgu pilih? Tak tahu kan? Tahu. Okey, nanti bila cikgu bagi arahan, semua lihat bawah kerusi masing-masing ada tak sebab. Bukan sekarang. Sabar. Tahu tak sabar. Okey, nanti cikgu bagi arahan, masing-masing lihat bawah kerusi masing-masing ada tak sebatang pen. Okey. Jika orang atau murid yang ada sebatang pen tu akan datang ke depan sebagai wakil kumpulan. Jadi, bila wakil kumpulan dah datang di hadapan, mereka akan membaling dadu ni sebanyak 2 kali. Contoh wakil kumpulan. Okey, sekarang siapa yang kumpulan dulu? Ini kumpulan Upin, ini kumpulan Ipin. Siapa kumpulan Ipin angkat tangan? Betul. Siapa kumpulan Upin angkat tangan? Okey, baiklah. Bila wakil kumpulan datang ke depan, mereka akan membaling dadu sebanyak 2 kali secara bergilir-gilir. Okey, contoh cikgu baling dadu dapat nombor 5. Jadi, sampul surat ni ada nombor kat sini tau cikgu tulis. Nanti semua akan, wakil kumpulan tu akan ambil sampul surat ni mengikut nombor dadu yang dibalik. Faham kan? Okey, lepas tu nak mula dulu ke nak arahan yang seterusnya nanti? Mula dulu. Okey, pandai. Baiklah, sekarang kita akan memberi arahan. Masing-masing lihat bawah kerusi masing-masing. Siapa yang ada pen? Siapa tulis pen kat situ? Cikgu tak ada pen. Lagi
tulis rangkap yang dihasilkan tu dekat atas ni. Kat papan ni. Rangkap satu depan, rangkap dua kat belakang. Faham Okey. Sekarang boleh mula membincang dalam kumpulan dan tulis jawapan. Hasil tulis Baca dah dulu. Satu muka surat, satu rangkap saja. Satu rangkap, satu rangkap. Faham tak macam mana? Maafkan cikgu, kena dakwal. Bawa baca nama sikit. Bangun. Cikgu bagi masa dalam 3 minit sahaja ya. Okey, sebelum itu maaf semua. Okey. Sebelum itu bila awak semua menghasilkan pengajaran dalam bentuk rangkap tu, cikgu nak awak memahami apa maksud rangkap yang awak semua nak sampaikan. Nanti cikgu akan tanya maksud pengajaran di sini. Okey, pandai. Terus tulis tahu maksud tak banyak. Kawan-kawan je kita buat seronok. Okey, jom. Rangkap satu. Tak tulis kan? Satu rangkap sahaja untuk satu pusaran. Wow. Rajinnya awak tulis. Biasalah. Kawan hebat tak Aziz? Hebat. Ceria dia kumpulan ni. Sebelah senyap je. Dia dah siap.